Call adik lah. Hello, Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Long. Dek, raya tahun ni kau boleh balik raya awal tak? Along ingat nak ajak kau buat kuih tart sama-sama. Sorry lah, Long. Tahun ni tak boleh balik awal lah, Long. Banyak kerja. Tapi adik janji, malam raya adik balik. Okey. Tahun depan, kita buat kuih tart sama-sama. Mak, ya ke? Tak apalah. Kalau macam tu, kau settle lah kerja kau dulu. Assalamualaikum. Sana, Aminah. Jet. Terima kasih tu kau cover aku punya shift. Kalau kau tak ada, aku pun tak tahu balik kampung macam mana tahun ni. It's okay, bro. Kali ni, turn kau akan datang, turn aku, kau cover. Okey, boleh. Jai. Entah lah. Bang, mana jam nenas? Jam nenas? Rasanya ada dekat belah-belah bawah tu. Cuba tengok. Okey dah, nampak. Alright, terima kasih. Ain, kau nak buat kuih apa tahun ni? Tak tahun, suami saya dengan adik dia selalu je buat kuih tart nenas ni sama-sama. Tahun ni buat untuk dia lah. Oh, okey, faham. Oh, untuk dia lah ni Berapa? Yelah. Sikit lebih kurang lah, RM9 lah. Yalah, terima kasih. Hati-hati nanti ke salam kat lelaki kau. InsyaAllah. Sayang, kenapa buat sorang-sorang? Kali ni, abang buat untuk adik Ni adik mesti suka ni kalau tengok kuih tart ni dah siap. Siapa pula tu datang? Kalau ada adik ni, dah separuh kuih ni dia habiskan. Tak apa bang. Adik kan tetap ada dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Dek. Dek, tahun ni abang buat
kuih tat nanas kita lagi. Tapi kali ni bukan untuk kita makan sama-sama. Cuma untuk abang kenang kau. Abang rindu kau, Dik. Jom kita balik. Kadang-kadang janji yang tak sempat ditunaikan tetap hidup dalam ingatan. Kita tak boleh putar masa, tapi kita boleh teruskan dengan kasih sayang yang masih ada. Kenangan tu bukan untuk ditangisi, tapi untuk dihargai. Kerana mereka yang pergi tetap hidup dalam hati kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada kami, Vigo Properties Melewi.